Kemudian saya boleh memasak untuk anda setiap hari. Letakkan lemak putih anda. Maksudnya, kita mesti bersenam setiap malam untuk menurunkan berat badan. Anda tidak serius. Adakah anda tahu, saya selalu mahu memulakan syarikat saya sendiri secara bebas. Saya nak bawa awak. Saya ingin berkongsi kebahagiaan ini dengan orang kegemaran saya. Tidak kira apa yang anda lakukan pada masa akan datang akan menyokong anda. Tetapi saya sering mendengar orang mengatakan bahawa suami saya tiba-tiba begitu baik kepada istrinya. Pasti melakukan perkara buruk di luar. Selepas itu, anda akan bertemu dengan banyak pelanggan besar bagi pihak syarikat. Tali leher akan meninggalkan kesan pertama syarikat. Terima kasih. Saya katakan lelaki tidak boleh mempercayainya. Kenapa awak tak beritahu dia semasa kami berada di Beijing? Kami gembira setiap hari. Adakah anda membuat kesilapan? Bagaimana anda memandu? Kereta saya dimatikan. Bolehkah anda datang dan menyelamatkan saya? Wincy, adaka anda tidak terluka? Anda berehat. Saya akan membantu anda melihat. Tidak ada tindak balas. Datang ke sini tidak lama lagi. Selamat tinggal. Trailer akan tiba tidak lama lagi. Adakah anda tidak selesa? Saya akan menghantar anda ke hospital untuk pemeriksaan kemudian. Bolehkah anda duduk bersama saya sebentar? Apa yang berlaku? Jangan menakutkan saya. Anda boleh beritahu saya. Haha. Apa yang berlaku? Saya melihat suami saya dan Mary di pejabat. Hahaha di hadapan saya. Adakah anda tahu mengapa saya menjadi perancang perkahwinan? Saya dengar awak cakap sebelum ini. Saya suka melihat semua orang gembira dan gembira ketika mereka berkahwin. Setiap kali saya melihat pengantin lelaki, mereka bertukar cincin. Mereka saling memandang dengan penuh kasih sayang. Sama seperti hanya tinggal dua dari mereka di dunia. Saya berasa sangat gembira pada masa itu. Dulu saya fikir saya boleh. Anda juga boleh mendapat kebahagiaan yang sama. Tetapi ternyata saya terlalu banyak berfikir. Saya telah berkembang di Hong Kong sejak saya berkahwin dengan Mike. Ramai gadis di sekitar saya iri kepada saya. Mempunyai suami yang romantis dan penuh perhatian. Tetapi sebenarnya saya lebih iri kepada mereka.
Seseorang ketawa bersama mereka ketika mereka gembira. Seseorang meminjamkan bahu mereka apabila mereka tidak berpuas hati untuk membahagiakan mereka. Tetapi saya tidak ada yang peduli dengan saya. Tidak ada yang peduli sama ada hidup saya bahagia atau tidak. Tidak ada yang peduli dengan saya. Sebenarnya saya gembira dapat bertemu dengan anda lagi. Kerana saya fikir anda tahu apa yang saya fikirkan. Saya ingin berbual dengan anda sekiranya saya menghadapi perkara yang tidak berpuas hati. Mengadu kepada anda. Mungkin saya baik-baik saja setelah mengeluh. Tetapi suami saya tidak suka. Saya juga merasakan bahawa anda sengaja menyilahkan saya. Jadi saya memberitahu diri saya. Tiada hubungan. Saya sendiri tidak ada masalah. Tidak kira betapa tidak senangnya hari itu. Saya juga memberitahu diri saya bahawa saya tidak dapat mencari anda. Adakah anda tahu? Saya akan bercakap dengan diri saya sendiri di rumah. Saya miskin dan hanya boleh bercakap dengan diri saya sendiri. Saya bangun dan berkata kepada diri saya lebih awal. Semasa saya pulang, saya memberitahu diri saya bahawa saya kembali. Saya harap seseorang boleh menunggu saya pulang setiap hari. Apa yang saya buat salah? Dia mengatakan bahawa dia tidak ada kaitan dengan jodoh. Saya percaya sepenuhnya kepadanya. Saya terus memberitahu diri saya bahawa tidak ada apa-apa. Mereka hanya rakan sekejap. Tetapi mengapa? Mengapa dia mahu saya melihat pemandangan sebentar tadi? Apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu saya lakukan? Maaf, Wenhee. Jangan sentuh saya. Anda mendengar saya menjelaskan. Apa penjelasan yang baik? Saya boleh berbohong kepada diri sendiri sebelum ini. Tetapi sekarang saya melihat semuanya. Mengapa tidak ada yang berlaku? Saya minum terlalu banyak dan tidak tahu apa yang saya buat. Saya tidak mahu. Adakah anda tidak mahu orang memaksa anda? Shen Zihao, saya terlalu menilai awak. Tenang, jangan terlalu impulsif, okey. Lepaskan, maaf. Ini semua salah saya. Jangan sentuh saya. Maaf. Kenapa awak buat ini kepada saya? Saya minum terlalu banyak. Tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya mohon awak. Saya sangat sayangkan awak. Maaf, Wen 11 memberi saya peluang lain. Okey. Saya berjanji tidak akan mengecewakan anda lagi. Saya mohon awak. Saya mohon awak. Bolehkah anda membiarkan saya pergi? Bolehkah kita saling memberi masa untuk bertenang? Jangan pergi. Anda tinggal di rumah. Saya pergi. Adakah artis sulik dan penata rambut memberitahu saya? Anda telah bertanya kepada saya pada waktu pagi saya telah menghantar WhatsApp kepada mereka. Salin mereka lagi sebelum berangkat esok. Adakah anda memeriksa peralatan fotografi okey? Saya telah memeriksa sekali dan seharusnya tidak ada masalah. Saya tidak perlu pasti tidak ada masalah. Periksa semula kemudian. Kita tahu.
Adakah anda memberitahu peguam perkahwinan Brenda? Saya memanggilnya sebentar tadi. Adakah anda mengesahkan dengan mereka bahawa waktunya adalah jam 3 petang esok? Saya berkata ya. Wow, sudah lebih dari pukul 2. Mengapa anda tidak makan dahulu? Semua orang lapar. Betul. Baiklah, makan dahulu dan teruskan. Oops. Saya sangat letih. Apa yang saya makan? Saya masih berfikir. Apa yang anda makan? Saya akan menolong anda memanggil. Saya tidak lapar. Wajah anda semakin teruk dan teruk. Bagaimana saya tidak mempunyai tenaga seperti anda? Saya betul-betul okey. Oh ya, adakah bunga perkahwinan sudah siap? Ah, anda telah bertanya kepada saya 3 kali. Saya tahu awak sangat tidak senang dengan suami awak. Tetapi jangan biarkan diri anda begitu ketat. Sekiranya gelang getah terlalu ketat, ia akan pecah. Esok adalah perkahwinan Azhan. Saya tidak mahu melakukan kesilapan. Okey apabila saya tidak mengatakannya. Apa yang anda mahu makan? Saya tidak lapar. Anda akan menjadi orang besi. Adakah saya betul-betul tidak lapar? Sekiranya rakan, buat saya secawan kopi. Masih minum kawan kalama hari ini. Pergi, tolong. Saya melayani anda. Terima kasih. Pengurus hotel cerah memanggil. Saya tidak dapat menemui Finji. Saya bimbang dia mengalami kemalangan. Saya memanggilnya. Tidak ada yang mengambilnya. Telefon berdering. Adakah anda tahu kata laluannya? Dia telah memberitahu saya. Wincy Wincy. Wincy 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 Wincy. Dia mengatakan Anming akan membunuh diri. Cepat hubungi Wincy Wincy. Ya, anda berehat sebentar. Doktor, bagaimana kawan saya? Anda tidak perlu risau. Saya membasuh perutnya. Tidak ada masalah besar. Anda boleh keluar dari hospital setelah berehat 2 hari. Terima kasih, doktor. Terima kasih. Menyusahkan Anda. Saya takut awat. Nasib baik, jika tidak, saya akan mengetahui tepat pada waktunya. Jika tidak, saya benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia akan melihat Anda baik-baik saja. Saya pergi ke Aju dan terus membantu jamuan perkahwinan. Saya minta maaf.
Anda adalah lelaki terbaiknya. Anda pergi membantu saya baik-baik saja. Masih ada masa. Saya akan tinggal bersama Anda sebentar. Adakah Anda benar-benar baik-baik saja? Hanya sedikit tidak selesa di perut. Brenda memberitahu saya tentang keadaan Anda. Dia mengatakan bahawa wajah Anda tidak begitu baik baru-baru. Jangan makan, bekerja sepanjang hari. Anda membuatnya sangat risau. Adakah kerana Michael? Itulah sebabnya Anda. Awak fikir saya bunuh diri. Saya tidak begitu bodoh. Mengapa Anda mengambil begitu banyak pil tidur? Sejak saya melihat Mike dan Mindrai pada hari itu. Gambar itu terus muncul di pikiran saya. Selagi saya tenang, saya akan memikirkan perkara itu. Ola itu, saya memaksa diri untuk terus bekerja. Tidak dapat tidur setelah pulang pada waktu malam. Dalam tempuh ini, Anda harus bergantung pada pil tidur untuk hampir tidak tidur sebentar. Semalam saya terbangun dari mimpi buruk dan tidak dapat tidur. Oleh itu, saya mahu minum lebih banyak pil tidur. Biarkan diri Anda tidur lena. Saya tidak menyangka ini akan berlaku. Anda tidak boleh tidur dan tidak boleh makan. 11 masih tidak mahu menjawab panggilannya. Hanya bergantung pada kerja untuk melarikan diri. Bergantung pada pil tidur untuk anesthesia. Adakah Anda fikir ia dapat menyelesaikan masalah? Jika tidak, apa yang perlu dilakukan? Anda berdua sudah dewasa. Mesti belajar menghadapi kenyataan. Minta dia keluar dan jelaskan perlahan-lahan. Adakah Anda mahu melarikan diri seumur hidup? Only the ignorant goddess. Honestly, getting the dollars, but I'm more concerned with the knowledge. We run in the stampede. We focus the antique. I'm 运风神馆海正蓝胜出，可以晋级挑战32强的赛事。哇，海正蓝真的越战越勇，再次成功出线。不进。
真人秀怎么样？你不在香港的几天，选出8强了，海正蓝也在里面。啊，刚收到他比赛的视频。他之前说挑战你，现在开始了。我是海正蓝，今年30岁，学了泰拳3个月。我擅长拳和膝撞。虽然我的起步比其他人晚，但是我付出的努力一定不会比其他人少。我一定会全力以赴拿到这条金腰带。喂，阿兰用不着耍帅吧？跟峰哥一模一样。瞎说，我不会耍帅。很多人给他点赞呢。对呀，喂，阿兰，有人说你像空博啊，真的很像，看他的侧脸。不可能吧？哪儿像了？阿兰，有一件黑历史啊！拳界新星海正蓝是我老同学，坐过牢，曾经是囚犯。那么离谱，谁会信啊？我真的坐过半年牢啊！啊？犯了什么事？伤人。Gavin Fitness 知道会不会找你麻烦呢？那边早就知道了。我打伤的就是 Gavin Fitness 的老板石傲山。之前我哥哥跟石傲山练泰拳，后来因为一些事，我过去替我哥讨回公道，所以打伤了他。你哥哥是海正熙，原来你有一个拳王哥哥，难怪你打拳那么有天分。海正熙、海正蓝差1个字，为什么我没想到呢？有人说你哥哥是杀人犯。有麝自然香，那些人想借着比赛吸引眼球，没人理他就会闭嘴了。不行，他们那么贱，我们注册小号替阿兰平反。好。有新闻说海正熙真的打死了一个黑社会。你看过了吗？很多帖子翻出海正蓝的黑历史，重伤他们兄弟，似乎是有人想着退赛，要不要找传媒朋友帮忙？怎么帮？防止这件事越闹越大。回应只会让更多人关注。干嘛？你觉得是我做的？我有必要这样吗？一个拳手的形象会影响大家对真人秀的看法，甚至影响大家对泰拳的看法。我会搬起石头砸自己的脚。不过按照形势，韩胜宇和海正蓝必有一战，你准备怎么办？你朋友真的打伤了你爹地？当时爹地呢不想把事闹大，是阿兰坚持要警察起诉。他说自己打人了，就要受到应有的惩罚，结果入狱半年。喂，其实你的朋友呢，是不是？他不是傻瓜，是有点特别。我听别人说他读书很厉害，只是后来发生这件事啊，就像你一样读不成大学。那他是读不成，而我是不想读，我们不一样，别拿我跟他比。你真的看他很不爽？你也应该看他很不爽啊！他打你爹地。其实我不知道他哥的事是怎么样的，我只知道他哥出殡的时候，他被关在警署1晚。他哥出殡，他宁愿让阿 Sir 起诉，也不去送殡。喂，他很不尊重他哥。他很疼他哥哥，只是我们不理解他的原则。那正常人都很难理解啊。有新闻说海正熙真的打死了一个黑社会。你觉得哥哥很帅？我是不是不应该走这条路啊？其实你看到了什么？一张旧海报，一个破了被你补好的洞，还是你哥哥我？其实你不用在意别人怎么想，你知道自己怎么想就好。当初为什么参加新星赛？为什么打拳？为什么挑战石傲山？记住，做人和做拳手一样，最重要不是能够挥出多重的拳，而是承受多重的拳之后，还可以再次站起来，继续勇往直前。喂，你好，我们是综合格斗搏击联会，有事想找你，麻烦你过来一趟。是你叫我过来的。我要你退出新星赛。原因？你被扒黑历史，或许你不在乎别人叫你囚犯，
但是如果你在乎阿西，不想他被挖出来鞭尸，说他是杀人凶手，你应该立刻退出。别人说什么跟比赛没有关系，我哥哥是因为救人，所以当时才打架。那晚你也在现场，其他人可以不清楚，但你不可以。就因为我最清楚，现在外面的人都用杀人犯称呼阿西。我哥哥是为了救人，连自己的命都丢了，这个事实你知，我知。你和我知道有用吗？网络从来不是一个辩论真相的地方，网民需要的是娱乐。香港人很健忘，如果你愿意退出，我可以保证，明天睡醒了，你和阿西是囚犯和杀人犯的称呼会一起消失，以后没人会想起来。其实我从来不介意被别人说我是囚犯，如果我现在退出，真的会让别人觉得我哥哥就是一个杀人犯。所以这个比赛我一定会继续打，我还会打赢。我要堂堂正正站在擂台上，告诉所有人，我哥哥海正熙，他是一个顶天立地的人。那么多年，经历那么多，你都没变，还是那么理直气壮地做一件错事。如果你不愿意退出，我只能取消你资格。我是光明正大，一步一步从海选打进了8强，你凭什么这么做？就凭我是主办人，这个擂台是我搭的，规矩我来定。在我这里，腰带不是你想拿就能拿，要先问我给不给。就像今天，我叫你过来，你就一定要过来。好，休息5分钟再练。对，还没回，小弟有事。没有。第三，加油，吃了它会精神点。你呀，别在这儿影响他复习。哪有你们噼里啪啦、咿咿呀呀那么吵啊！救命！救命呀！你怎么了？他要过来